Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Hani binti Abdul Aziz dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 10 daripada set 28 ingin membentangkan tugasan pembinaan rubrik, analitik dan holistik. Kumpulan kami terdiri daripada 5 anggota, iaitu yang pertama Muhammad Hafiz bin Muhammad Bakri bernombor matrik P155337. Dan yang kedua, saya sendiri, Uminada binti Muhammad Ali, P158591. Yang ketiga, Nur Jazlin Sofia binti Nuzulidin, bernombor matrik P155673. Yang keempat, Nur Izzati binti Mohtar, bernombor matrik 159228. Dan akhir sekali, Nur Adni binti Nawan, P157554. Dalam pembentangan kali ini, kami akan memperkenalkan kelebihan rubrik, pembinaan rubrik analitik dan juga pembinaan rubrik holistik. Saya teruskan dengan pengenalan rubrik. Rubrik ialah satu alat pemarkahan yang menerangkan secara eksplisit jangkaan prestasi pengajar untuk tugasan kerja. Dan ia juga sebagai panduan yang menyenaraikan kriteria khusus untuk penggradan atau pemarkahan kertas akademik, projek dan sebarang penilaian prestasi. Rubrik juga mempunyai banyak kelebihan, antaranya adalah menyediakan bahasa yang mudah untuk berkongsi jangkaan dan maklum balas. Yang kedua, ia boleh membantu menjelaskan dan membezakan perbezaan antara pelbagai tahap prestasi. Ketiga, boleh membantu menumpukan perhatian individu ataupun kumpulan pada aspek yang berkaitan pada setiap ciri kualiti atau bidang kemahiran yang diingini. Khususnya, ia boleh menyediakan mekanisme untuk mengenal pasti kekuatan dan peluang untuk penambahbaikan dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, dia boleh membantu memberikan objektiviti kepada proses penilaian yang mungkin subjektif. Kita teruskan dengan definisi rubrik. Rubrik analitik dan juga rubrik holistik. Rubrik analitik adalah alat pemarkahan yang memecahkan setiap kriteria pemarkahan secara berasingan untuk memudahkan penggradan dan juga memberikan maklum balas yang lebih khusus. Dalam rubrik analitik ini juga, penilaian dijalankan secara berasingan bagi setiap aspek atau kriteria penilaian. Bagi rubrik holistik pula, rubrik holistik ialah alat penilaian yang menggabungkan semua kriteria penilaian menjadi satu keseluruhan sehingga penilaian dilakukan secara keseluruhan ataupun holistik. Dalam rubrik ini, penilaian dijalankan dengan melihat prestasi pelajar atau peserta projek secara keseluruhan, bukan setiap aspek ataupun kriteria penilaian secara berasingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya Nur Izzati binti Mohtar, nombor matrik P159228 akan menjelaskan perbezaan antara rubrik analitik dan rubrik holistik. Kedua-dua rubrik ini digunakan untuk menilai tugasan tetapi pendekatan penilaian yang digunakan adalah berbeza. Pertama sekali dari segi skema pemarkahan. Untuk rubrik analitik, skema pemarkahan sangat terperinci berdasarkan unsur-unsur tertentu dalam jawapan. Di setiap aspek jawapan dinilai adalah secara berasingan yang membolehkan analisis yang lebih tepat dan jelas tentang kekuatan dan kelemahan jawapan. Bagi rubrik holistik pula, sebaliknya adalah subjektif dan berdasarkan kesan keseluruhan jawapan. Jadi penilaiannya lebih kepada kualiti umum jawapan tanpa memecahkan jawapan kepada bahagian-bahagian tertentu. Yang kedua adalah dari segi kriteria pemeriksa. Rubrik analitik dia membolehkan semua pemeriksa untuk menjadi penilai termasuk mereka yang kurang berpengalaman kerana ia dapat memberi panduan yang jelas tentang aspek yang perlu dinilai dalam jawapan. Manakala rubrik holistik, hanya pemeriksa yang berpengalaman yang dapat menggunakan rubrik ini dengan berkesan kerana mereka bergantung kepada penilaian subjektif berdasarkan pemahaman mendalam mereka terhadap topik yang dinilai. Yang ketiga adalah perbezaan dari segi unsur penting dalam jawapan. Untuk rubrik analitik, unsur-unsur penting dalam jawapan dinyatakan dengan jelas dalam rubrik dan ia menerangkan secara terperinci apa yang perlu ada dalam jawapan untuk setiap bahagian. Manakala untuk rubrik holistik, sebaliknya apa-apa sahaja yang menunjukkan kualiti dalam jawapan dianggap sebagai elemen yang positif. Tiada struktur tetap untuk apa yang dikira sebagai jawapan yang baik. Okay, seterusnya adalah penjelasan pemarkahan. Untuk rubrik analitik, proses penilaian adalah terstruktur dan memerlukan penjelasan yang jelas tentang cara setiap bahagian yang diberikan markah. Untuk rubrik holistik pula, penilaian lebih kepada keseluruhan
kesan dan biasanya hanya berdasarkan penilaian umum tanpa perlu penjelasan yang terperinci. Seterusnya, berkaitan dengan bentuk soalan. Rubrik analitik, setiap soalan diberikan markah tertentu mengikut bahagian yang spesifik, seperti kejelasan, kekuatan hujah dan lain-lain. Manakala, rubrik holistik, rubrik ini menilai soalan berdasarkan keseluruhan jawapan. Tiada penilaian berasingan untuk setiap komponen jawapan. Okay. Untuk bentuk markah, rubrik analitik, penilaian adalah terperinci dengan memberikan markah berasingan untuk setiap bahagian seperti kejelasan atau kandungan berkualiti. Contohnya markah yang diberikan dengan lebih tepat. Contohnya 7/10 untuk komponen tertentu. Untuk rubrik holistik, penilaian biasanya bersifat umum. Contohnya A, B atau C berdasarkan keseluruhan jawapan. Dan akhir sekali perbezaan dari segi masa. Untuk rubrik analitik, penilaian ini mengambil masa yang lebih lama kerana setiap aspek jawapan dinilai secara terperinci, manakala untuk rubrik holistik, masa yang diambil adalah lebih singkat kerana penilaiannya lebih berfokus kepada keseluruhan jawapan. Okey, seterusnya adalah acara yang dipilih untuk penilaian kedua-dua rubrik ini adalah pertandingan pidato sempena Bulan Bahasa yang bertemakan Bahasa Jiwa Bangsa. Pertandingan ini merupakan satu acara penting bertujuan untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Tajuk ini menekankan kepentingan bahasa sebagai unsur penting dalam budaya dan identiti bangsa. Bahasa Jiwa Bangsa pula merujuk kepada peranan bahasa dalam membentuk pemikiran, budaya dan keharmonian dalam sesebuah negara. Pertandingan ini ada dua kategori, iaitu yang pertama kategori A. Peserta daripada tingkatan 4 dan 5 akan bersaing untuk menunjukkan kemahiran pidato mereka di peringkat yang lebih tinggi. Dalam kategori ini, peserta dijangka dapat menyampaikan pidato dengan lebih mendalam dan matang mengenai tema yang diberikan. Yang kedua adalah kategori B. Peserta daripada tingkatan 1, 2 dan 3 akan menyampaikan pidato dengan gaya yang lebih sesuai dengan peringkat mereka. Walaupun dalam kategori ini, peserta mungkin kurang berpengalaman, tetapi ia memberikan mereka peluang untuk menunjukkan potensi mereka dalam berpidato. Pertandingan pidato adalah satu bentuk pertandingan pengucapan awam di mana peserta menyampaikan ucapan atau hujah secara lisan tentang sesuatu tajuk yang diberikan atau yang dipilih. Dalam pertandingan ini, peserta diuji dengan kemahiran berpidato, penyampaian idea serta kemampuan mereka dalam mengorganisasikan dan menyampaikan hujah dengan jelas kepada audiens. Terdapat 4 aspek utama yang dinilai dalam pertandingan pidato ini, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa, di mana peserta perlu menguasai tata bahasa yang betul dan penggunaan kosakata yang sesuai serta pelbagai. Aspek ini juga memberi penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menggunakan bahasa yang betul dalam setiap ayat dan frasa. Yang kedua ialah intonasi dan gaya penyampaian. Peserta perlu menggunakan suara yang jelas dan mantap serta intonasi yang bertenaga untuk mengekalkan perhatian audiens. Nada suara juga penting untuk memastikan peserta dapat mengekspresikan emosi dan hujah dengan jelas. Yang ketiga adalah isi dan struktur kandungan. Kesesuaian isi, kekuatan hujah serta penggunaan fakta dan contoh yang relevan sangat penting dalam memastikan pidato tersebut bermakna dan berkesan. Peserta perlu mengorganisasikan pidato mereka dalam keadaan yang struktur yang jelas, iaitu pengenalan, isi dan kesimpulan yang saling menyokong. Dan akhir sekali ialah keyakinan diri. Peserta dinilai berdasarkan sikap tenang, bersahaja namun tetap tegas dalam menyampaikan pidato. Kontak mata dengan penonton adalah sangat penting untuk menunjukkan keyakinan dan pembinaan hubungan dengan audiens. Dan akhir sekali, gaya berdiri juga memainkan peranan di mana peserta perlu berdiri dengan tegap dan menunjukkan keyakinan melalui bahasa tubuh mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Adini binti Nawan akan membentangkan tentang aspek penilaian berdasarkan rubrik analitik. Aspek yang dinilai terbahagi kepada 4 tahap, iaitu tahap cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Setiap tahap dinilai berdasarkan 4 aspek, iaitu pertama, penguasaan bahasa, kedua, intonasi dan gaya penyampaian, ketiga, isi dan struktur kandungan, dan yang keempat, keyakinan diri. Bagi tahap cemerlang iaitu 16 hingga 20 markah,
penguasaan bahasa yang sangat fasih, kosakata yang luas dan tata bahasa yang mantap. Penyampaian juga sangat bersemangat, suara yang jelas dan gaya yang dapat memukau penonton. Isi yang sangat relevan, tersusun baik dengan adanya pembukaan, isi dan penutup yang mantap. Keyakinan diri pula sangat yakin, kontak mata sentiasa konsisten dan ekspresi muka yang membantu penyampaian. Bagi tahap baik iaitu 11 hingga 15 markah, penguasaan bahasa yang baik, terdapat beberapa kesilapan kecil. Penyampaian juga menarik dan suara yang jelas. Isi relevan dan tersusun dengan baik. Keyakinan diri pula yakin, sesekali gugup tetapi tidak menjejaskan. Bagi tahap sederhana iaitu 6 hingga 10 markah, bahasa agak terhad dan terdapat beberapa kesilapan tata bahasa. Penyampaian yang biasa, kurang intonasi atau ekspresi, isi yang sederhana dan agak tersusun, dan keyakinan diri pula agak gugup, kurang ada kontak mata. Bagi tahap lemah iaitu 0 hingga 5 markah, penguasaan bahasa yang lemah, banyak kesilapan tata bahasa dan kurang difahami. Penyampaian juga mendata, suara yang tidak jelas atau terlalu perlahan, isi yang tidak relevan atau tidak tersusun, dan keyakinan diri pula sangat gugup, membaca sepenuhnya dan tiada kontak mata langsung. Rubrik holistik. Rubrik holistik ini dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan perlu penambahbaikan. Bagi peringkat cemerlang diberikan kepada prestasi yang sangat baik dengan isi yang jelas, tersusun dan lengkap. Bahasa yang digunakan tepat dan kaya dengan pembahadaraan kata. Penyampaian pula penuh keyakinan, ekspresi serta mampu mengekalkan perhatian pendengar dengan intonasi dan sebutan yang jelas. Kemudian, peringkat baik menandakan prestasi yang bagus walaupun masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Isi yang disampaikan relevan dan tersusun, namun kurang mendalam. Bahasa kebanyakannya betul dengan sedikit kesalahan. Penyampaian adalah lancar dan meyakinkan dengan intonasi serta sebutan yang sesuai. Peringkat sederhana menunjukkan prestasi yang biasa sahaja dengan isi yang kurang fokus atau tidak konsisten. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang ketara, penyampai kurang bertenaga dan intonasi dan sebutan yang kurang jelas menyebabkan pendengar kurang berminat. Yang terakhir, peringkat perlu penambahbaikan. Peringkat ini pula diberikan apabila prestasi kurang memuaskan, isi yang disampaikan tidak relevan atau terlalu ringkas, bahasa lemah dan mengelirukan, penyampaian tidak lancar, intonasi dan sebutan tidak jelas sehingga sukar menarik perhatian pendengar. Rubrik ini membantu mengenal pasti tahap kualiti prestasi dan aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Bakri. Bernama matrik 155337 dan tugas saya hari ini adalah untuk membentangkan perkara artikel dan berkaitan pentaksiran alternatif, dan jika anda sedang fokus di bahagian slide, saya sertakan 4 fokus utama di sini, iaitu yang pertama ialah pentaksiran alternatif itu sendiri. Yang kedua ialah rubrik analitik dan holistik dalam pendidikan. Yang ketiga ialah aplikasi rubrik dalam pelbagai konteks, dan yang terakhir sekali ialah panduan pembinaan rubrik. Dan saya akan sertakan sekali kesimpulan pada akhir slide ini. Okey, kita fokus pada bahagian pertama iaitu pentaksiran alternatif. Menurut Muhammad Noor pada tahun 2021, merujuk kepada kaedah penilaian dan menekankan keupayaan pelajar dalam situasi dunia sebenar berbanding ujian tradisional. Penggunaan rubrik analitik dan holistik merupakan antara pendekatan utama dalam pentaksiran alternatif seperti yang dibincangkan dalam tugasan ini. Itu yang dijelaskan oleh Muhammad Noor pada tahun 2021. Kemudian kita pergi ke bahagian yang kedua iaitu rubrik analitik dan holistik dalam pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Tabarajah dan Sarudin, kajian mereka telah mendapati bahawa penggunaan rubrik dan holistik serta analitik dapat membantu dalam penilaian kemahiran berfikir aras tinggi iaitu GEBAT pelajar dalam penulisan. Mereka mencadangkan bahawa rubrik analitik sangat sesuai digunakan dalam konteks pembelajaran formatif, manakala rubrik holistik lebih berkesan dalam penilaian sumatif yang memerlukan gambaran yang menyeluruh. Dan di bahagian ketiga ialah aplikasi rubrik dalam berbagai konteks. Menurut Jafri pada tahun 2022, rubrik berfungsi sebagai alat pentaksiran yang sistematik untuk mengukur pencapaian pelajar berdasarkan kriteria yang telah distandardkan mengikut Malaysian Qualification Framework iaitu MQF. Rubrik ini direka bentuk untuk digunakan dalam penilaian khusus di peringkat prasiswazah dan pascasiswazah.
yang membuktikan fleksibiliti dan keberkesanan penggunaannya dalam pelbagai konteks akademik. Dan yang terakhir sekali ialah panduan pembinaan rubrik daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti pada tahun 2023. Mereka mengatakan untuk memastikan keberkesanan penggunaan rubrik, garis panduan penggunaan rubrik telah disediakan oleh pelbagai institusi. Garis panduan ini membantu pendidik dan membina rubrik yang objektif dan sesuai dengan keperluan pentadbiran. Itu yang dijelaskan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Dan kesimpulan keseluruhan yang saya dapat simpulkan di sini ialah penggunaan rubrik analitik dan holistik dalam pentadbiran alternatif membolehkan penilaian yang lebih menyeluruh dan bermakna selari dengan objektif pendidikan pada abad ke-21. Dan pendekatan ini tidak hanya menilai pengetahuan pelajar tetapi juga kemahiran dan sikap mereka dalam konteks dunia yang sebenar. Terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembentangan dan setelah apa yang kami simpulkan di sini adalah rumusan berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, terutamanya sekali pada rubrik. Rumusannya ialah rubrik tidak digunakan untuk membandingkan prestasi pelajar tetapi untuk membandingkan seorang pelajar terhadap set kriteria. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga pembelajaran ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Sekian, terima kasih.